8:30 standby ya. Okay, dekat YT Sofi. Okay, Sofi rasa birthday kita tu rasa wish ke happy birthday. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan awak dunia dan akhirat, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Okay, standby korang pukul 8:30 tau. Sofi live memang sampai pukul 9 Sofi end tau. Sebab Sofi buat live memang Sofi nak promote Sofi punya apa ni sebenarnya. Jap, Sofi letak banner. Banner macam mana nak buat Aduh macam ni. Jap. Ni kalau saya tekan salah tekan ni bahaya. Sekejap. Okay. Sekejap nak promote live content. Okay, korang masuk konten Sofi akan live sampai pukul 9 je tau. Sebab sampai pukul 9 sampai pukul 8:30 je. 8:30 korang pergi serbu YT Sofi post konten. Okay. Cik Ami masuk. Pasal bila pula Ami masuk? Ada nampak muka dia dalam ni. Tu. Assalamualaikum lagi sana. Sofi, you sir. Ya Allah, sir. Apa cerita sir? Sofi dengan siapa, nampak tak kawan Sofi kat belakang ni? Tanya lagi Sofi dengan siapa. Korang jangan tengok konten, jangan lupa tengok konten Sofi 8:30. Tak payah lah invite. Tengok ni konten Sofi 8:30. Lagi 7 minit je tau. Lagi 7 minit je tau. Standby dekat YT Sofi. Jangan lupa subscribe sekali. Subscribe apa? Betul lagi. Ya Allah. Pergi buat video apa? Voice video. Siapa kat belakang Sofi? Kawan Sofi, kawan Panda Ais. Siapa yang selalu masuk Panda Ais dari dulu tahulah. Siapa perempuan belakang ni? Apa ni? Korang jangan lupa standby. Tadi dah sampai kolam bawah. Oh, diorang sekarang diorang panggil kau Titan ni, Nisha. Coach golf. Mantap. Maksudnya dia alert dengan Itu kaki budak lah korang ni pun. Kaki budak. Kaki anak saya lah. Dah, ya Allah. Coach yang terpaling coach. Ya. Itu saja je. Itu main tak nak. Dia saja je tak nak perform waktu tu. Saja. Tak nak tunjukkan Syami. Okay. Dah downkan orang. Sofi, kau tak Ami pergi Brunei? Siapa sponsor aku pergi? Siapa sponsor aku pergi, aku pergi. Harap sponsor dua lah supaya Nisha boleh termasuk. Harap korang sponsor dua lah. Flight tiket pun jadi. Aduh. Apa yang beria ni? Tengok orang sebelah. Tak ada siapa orang sebelah. Sofi, sebenarnya Sofi tak tahu cukup 17 konten ke tak. Sebab hari tu kan YT Sofi problem. Sofi tak boleh nak post 4 hari kat situ dah. Alamak, nampak saya. Kenapa? Ni kenapa? Saya cakap anak saya ni kan. Kenapa ni? Awak tekan okey je. Awak tekan je okey. Sekejap, saya screenshot dulu. Tu sebab apa? Ni budak. Awak sebelum tak, selalunya kalau restrict, dia akan keluar restrict. Tapi ni tak keluar restrict. Okeylah korang, bye-bye. Jangan lupa tengok konten Sofi pada pukul 8.30. Lagi 4 minit je tau. Standby kat baju Sofi. Jangan lupa subscribe sekali, share semua, okay? Bye-bye.